Mencari rimba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Salam Malaysia Madani. Nama saya Alisa Izara binti Sukri dari Sekolah Kebangsaan Teruntum, Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 4001. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang bertajuk Seenak Puding Diraja. Buku ini mempunyai sebanyak 204 halaman dan 35 bahagian. Buku ini menceritakan makanan-makanan yang enak di Pahang. Makanan-makanan yang enak di Pahang antaranya ialah kuih tiga beradik, iaitu kuih dodol kukus, kuih pena dan kuih badak berendam. Sedapnya. Seenak Puding Diraja adalah sebuah karya yang diterbitkan di bawah inisiatif Belanjawan 2023 yang membawa pembaca ke dalam dunia gastronomi dan kisah menarik di sebalik seni memasak yang melibatkan budaya, tradisi dan elemen-elemen kehidupan seharian. Buku ini menceritakan perjalanan hidangan yang istimewa, iaitu puding diraja, satu hidangan yang terkenal dengan keistimewaannya dalam sejarah. Puding diraja yang bukan hanya mentusuk air rasa, malah membawa cerita mendalam tentang sejarah dan simbolisme di sebalik hidangan tersebut. Buku ini bermula dengan cerita tentang seorang chef muda yang bernama Aminah. Aminah mendapat peluang istimewa untuk memasak makanan tradisional bagi melibatkan golongan diraja dan VIP. Namun, dia berdepan dengan tekanan yang besar kerana hidangan yang disediakan adalah puding diraja. Satu hidangan ini bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang persembahan, ketelitian dan ketepatan dalam menjaga tradisi lama. Aminah yang baru saja mula menapak di dalam dunia kulinari tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk menyediakan hidangan ini. Dia tahu bahawa kejayaannya dalam menyediakan hidangan ini akan membuka banyak peluang dalam kerjaya kulinari. Oleh itu, Aminah memutuskan untuk mencari rahsia di sebalik resepi tradisional yang diwarisi turun-temurun. Dalam pencariannya, Aminah menemui beberapa mentor yang berpengalaman serta ahli kulinari berusia yang membantunya memahami teknik-teknik tradisional yang diperlukan untuk membuat puding diraja yang sempurna. Setiap langkah dalam proses penyediaan puding ini bukan hanya tentang bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga tentang rasa hormat kepada tradisi, seni dan cerita-cerita lama yang melatari hidangan tersebut. Aminah juga mendalami kisah-kisah yang menghubungkan puding diraja dengan budaya istana dan bagaimana hidangan ini telah menjadi simbol kemewahan dan keunikan dalam perayaan-perayaan besar. Sambil belajar memasak, Aminah juga berhadapan dengan cabaran peribadi kerana dia harus memperimbankan antara memenuhi harapan orang lain dan mengatasi rasa ragu-ragu dalam dirinya. Kejayaan atau kegagalannya dalam membuat puding diraja bukan hanya akan memberi impak kepada kejayaannya, malah menyentuh aspek kehidupannya yang lebih mendalam tentang kepercayaan, ketekunan dan perjuangan peribadi untuk terus maju. Di samping itu, buku ini turut mengangkat nilai-nilai penting seperti kerjasama, ketekunan dan keberanian untuk menghadapi tekanan. Aminah bukan sahaja belajar teknik memasak, tetapi juga belajar mengenai pentingnya mengharungi segala rintangan dan keinginan untuk terus berkembang dalam bidang yang sangat berkompetitif ini. Hidangan puding diraja yang disediakan oleh Aminah akhirnya menjadi simbol kemewahan dan keunikan yang bukan sahaja memukau para tetamu, tetapi juga mengajar Aminah erti sebenar kejayaan dan kepuasan dalam kerjaya. Dalam proses menyiapkan hidangan itu, Aminah juga menemui diri sebenar dan mengukuhkan keyakinan diri terhadap bakat dan kemampuan diri. Seenak Puding Diraja adalah lebih sekadar buah buku masakan. Ia adalah sebuah kisah tentang perjalanan hidup, tentang menghadapi cabaran dan tentang menghargai nilai-nilai tradisional yang telah lama diwarisi. Buku ini bukan sahaja memfokuskan kepada seni kulinari yang malah mengajak pembaca untuk menghayati setiap langkah dalam perjalanan hidup, bahawa setiap kejayaan adalah hasil daripada ketekunan, kesabaran dan ketelitian yang mendalam.
puding diraja bukan sekadar hidangan. Ia adalah sebuah simbol yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan yang penuh dengan kisah dan pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sampai di sini sahaja daripada saya. Terima kasih.